Pernah terfikir tak, kenapa ada tempat kat Malaysia ni riuh rendah, penuh dengan orang, tapi ada tempat lain yang sunyi sepi je? Macam satu misteri kan? Okey, hari ni jom kita jadi detektif geografi. Kita akan siasat dan rungkai rahsia taburan penduduk kat negara kita ni. Tengok ni, sebelah sini kita ada hiruk pikuk bandar, bangunan tinggi-tinggi. Sebelah sana pula tenang je suasana kampung, sawah padi menghijau. Memang dua dunia yang berbeza kan? Soalan dia, kenapa agaknya orang ramai lebih suka berkumpul kat satu tempat dan bukan kat tempat yang lain? Apa rahsia dia ya? Jadi, inilah soalan besar untuk siasatan kita kali ni. Kenapa ada beza yang ketara macam ni? Korang dah sedia nak cari jawapan sama-sama? Kalau dah sedia, jom kita mulakan penyiasatan geografi kita sekarang. Okey, sebelum kita mulakan siasatan, kita kena faham dulu beberapa istilah penting. Ini macam clue pertama kita untuk selesaikan misteri ni. Baiklah, istilah pertama yang kita kena tahu ialah taburan penduduk. Senang cerita, ia ni cara macam mana orang ramai tersebar dekat seluruh negara kita. Dan dekat Malaysia, taburan ni memang tak sekata. Maksudnya tak sama pun kat semua tempat. Jadi, nak bagi kita senang faham, pakar geografi dah bahagikan taburan penduduk ni kepada 3 kategori utama. Jom kita check it out satu-satu. Okey, kategori yang pertama, padat. Cuba bayangkan dalam satu kawasan 1 kilometer persegi, ada lebih dari 200 orang duduk situ. Memang sesak betul. Nak tahu contoh kat mana? Mestilah kat bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bahru. Tempat-tempat ni jadi tumpuan sebab yelah kat sinilah pusat ekonomi dan industri utama negara kita. Yang kedua pula, sederhana. Kat sini penduduknya antara 50 hingga 200 orang untuk setiap kilometer persegi. Kiranya tak adalah sesak sangat, tapi tak adalah sunyi sangat. Just nice, sedang-sedang je. Contohnya macam kawasan Tumpat kat Kelantan atau pekan-pekan nelayan kat Terengganu dan juga kawasan Felda. Selalunya kat sini, aktiviti utama orang ramai lebih kepada pertanian atau perikanan. Dan yang terakhir, kategori jarang. Yang ni pula kurang daripada 50 orang je yang tinggal dalam 1 kilometer persegi. Wah, memang lapang dan tenang. Selalunya ini merujuk kepada kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak ataupun kawasan tanah tinggi macam Banjaran Tahan. Sebab apa? Sebab bentuk muka buminya yang bergunung ganang, hutan tebal, jadi tak ramailah orang pilih nak tinggal kat situ. Okey, sekarang giliran korang pula. Saya ada soalan. Cuba tengok sekeliling kawasan sekolah korang tu. Agak-agak kawasan tu padat ke, sederhana atau jarang? Cuba fikir sekejap. Mantap! Sekarang kita dah faham apa tu taburan penduduk. Okey, jom kita teruskan siasatan. Kita nak cari clue-clue lain atau faktor-faktor yang menyebabkan kenapa satu tempat tu padat dan satu tempat lagi tu jarang. Faktor pertama, yang paling asas sekali, ialah faktor fizikal. Maksudnya, bentuk muka bumi. Logiklah kan, mesti kita lagi suka tinggal kat kawasan tanah pamah yang rata. Senang nak bina rumah, nak buat jalan, berbanding dengan kawasan tanah tinggi yang curam dan susah nak pergi. Seterusnya, faktor ekonomi. Yang ini sangat penting tau. Senang je, mana ada kerja, kat situlah orang akan pergi. Kawasan industri macam Shah Alam atau pusat pertanian besar, semua ni macam magnet yang tarik orang ramai datang untuk kerja dan terus tinggal kat situ. Faktor sosial pula, ini pasal kualiti hidup. Mestilah kita nak tinggal kat tempat yang ada kemudahan lengkap kan? Macam air, elektrik, jalan raya yang elok. Lagi-lagi kalau ada universiti atau college macam Kak Bangi tu, memang jadi pilihan ramailah. Dan akhir sekali, jangan lupa dasar kerajaan. Apa yang kerajaan putuskan pun boleh ubah taburan penduduk tau. Contohnya, bila kerajaan bina bandar baru macam Putrajaya, ramai orang pindah sana. Tapi bila kerajaan jadikan satu kawasan tu taman negara, kawasan tu akan kekal jarang penduduk untuk dipelihara. Wow, terbaik. Semua clue dah kita kumpul. Sekarang tiba masanya untuk kita selesaikan kes ni. Kita akan buat satu rumusan dan uji sikit pengetahuan kita dengan kuis pantas. Dah sedia? Tengok jadual perbandingan ni. Kan nampak jelas bezanya. Lembah Klang, padat sebab tanahnya pamah, ekonomi mantap, infrastruktur pun cemerlang. Berbeza sangat dengan Kuala Tahan yang berbukit dan semuanya lebih terhad. Nampak tak? Macam mana semua faktor ni saling berkait?
Jadi inilah rumusan siasatan kita. Ingat ya, taburan penduduk ada 3, padat, sederhana dan jarang. Dan ia dipengaruhi oleh 4 faktor utama, fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan. Senang je kan nak ingat? Okey, para detektif sekalian, masa untuk kuis. Soalan pertama, apa maksud taburan penduduk? Jawapannya ialah cara penduduk tersebar di sesuatu kawasan. Soalan nombor 2, cuba bagi satu faktor fizikal yang menarik orang untuk tinggal di satu tempat. Tepat sekali, kawasan tanah pamah yang rata. Dan soalan terakhir, yang ni kena fikir sikit. Kenapa bandar besar macam Kuala Lumpur tu sangatlah padat? Sebabnya, ia ada gabungan semua faktor. Peluang kerja banyak, kemudahan sosial lengkap, infrastruktur pun terbaik. Tahniah, korang semua dah berjaya selesaikan misteri taburan penduduk di Malaysia. Memang korang ni detektif geografi yang hebat lah. Kita jumpa lagi dalam siasatan yang lain. Bye-bye!